Okey, kita explain pasal konsep tenaga. Yang pertama ialah apakah itu ampere. So kalau korang tahu, korang selalu beli kabel, beli plug, mesti korang perasan dia ada tulis berapa ampere, berapa watt. So macam mana korang nak pilih ampere atau watt yang betul? So ampere ialah mengukur aliran arus elektrik. Yang bermaksud kat sini ialah lebih laju, lebih kuasa, tinggi tenaga. So let's say jika barang tu harga dia, jika barang tu dia tulis 17 ampere, yang bermaksud 17 ampere darab dengan 240 volt voltan bersamaan dengan 4080 watt. So apakah itu watt ataupun watt lah ya kan. So watt ialah penggunaan elektrik biasa. Contoh 10 watt, benda yang sangat kecil, iaitu mentol kecil lah. Berbeza pula bagi siapa yang nak guna water heater dekat rumah. So instant water heater menggunakan kuasa sebanyak 3000 hingga 3800 watt. Manakala untuk storage water heater pula menggunakan 1500 hingga 4000 watt, bergantung kepada saiz tangki. Contoh 1 unit water heater darab dengan 3600 watt. Hi, welcome. Darab dengan 2 jam, darab dengan 30 hari, bermaksud kat sini 216,000 watt hour. So kita boleh expect kan bil elektrik tinggi sikit lah kan. So jika anda ingin pasang water heater dekat rumah, so korang boleh pastikan rumah guna circuit breaker atau miniature circuit breaker atau plug fuse yang berfungsikan 20 ampere untuk tampung bebanan tinggi.